dekat dalam dunia hiburan, makeup room tu adalah tempat yang paling mudahnya tersebar gosip. Okay, alright. Sebab para artis selalunya akan bercakap je tanpa filter. Diorang lupa yang memberuskan muka diorang tu adalah manusia. Faham. Sebab kita orang memang kadang-kadang tu memang lupa. Dengan AI tu. Syok sangat. So apa yang berlaku adalah salah satu kali tu kawan saya si F, Okay. dia Bukan nama sebenar. Contoh. Contoh Okay. dia hosting dalam sebuah pertandingan nyanyian. Alright. Okay, termakan sesuatu, efek dia adalah muka dia jadi menggerutu. Oh yo, Sampaikan makeup artist kena cover lah. foundation sebagainya. Tapi selepas beberapa bulan kemudian dia tak tahu siapa punca. Sebab time tu pertandingan nyanyian, kadang-kadang tu Tapi kenapa dia kena? Oh. Sebab Betul juga. terkena kat salah orang. Salah orang. Tapi Tu ya perubahan zaman sekarang punya. Faham. Bermula daripada saat itu yang saya tidak akan sentuh mana-mana makanan dekat dalam bilik Makeup room. makeup ke, dekat set penggambaran ke, orang bagi aku makan ke, memang takkan sentuh. Ada kawan saya cakap, dia kata ada inovasi dalam pembomohan pada masa kini. Inovasi? Maksudnya macam dulu kan siapa-siapa yang termakan kena kan. Betul. Kan boleh aim. Oh, ada target. Macam kalau dia macam ni, jangan kena pada dia. Oh, Ya. ish. Faham, Dah macam game pula. Ada shield bagai. Kau cakap pasal makeup, I pernah pergi satu pertandingan makeup. Canvas ni lah. Yes, the event was so big. Memang orang kata mua-mua satu negeri itulah ada kat situ. Okay. Ada kawan I ni, dia terlangkah makeup box Terlangkah. satu andam ni. Okay. Dia meroyan lah babe. Mengamuk? Dia mengamuk-ngamuk. Mengamuk-ngamuk lah. Sebab dia kata kotak makeup tu dah diayatkan pula. Dah tiba-tiba jadi suci pula. Benda ada makeup box tu. Tapi macam sampai tak boleh langkah. Macam dia langkah sebab bila langkah benda tu jadi macam Cancel bila lah, cancel lah masa bila lah. makeup. Samalah penaik seri, maksudnya bila makeup tu semua orang kan semua Sama. muar, Ya. semua cantik, Perform. semua sama. Ya. Jadi macam mana nak nampakkan seri tu, itulah dia. Ini pada zaman dahulu di sebuah negeri. Okay. Okay, saya tak nak sebut. Alright. Kan ada lepas makeup tu yang diasap-asap. Masih Masih lagi diamalkan sehingga sekarang. ada Sampai sekarang. certain place kan. Certain buat. place yang mak andam itu